Satu keputusan kecil yang kau anggap tak penting boleh tentukan seluruh hidup kau. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu bayang hidup berubah sebab keputusan besar. Berhenti kerja, berkahwin atau berpindah negara. Tapi selalunya, hidup rosak atau berubah sebab benda kecil. Satu perkataan seperti, ya, yang kau tak fikir panjang. Ataupun, nanti yang kau tangguhkan. Atau satu hari kau pilih untuk diam, sedangkan kau patut bersuara. Tak ada angin dan ribut, tak ada amaran. Hari tu nampak biasa. Kau tidur malam tu tanpa rasa apa-apa. Tapi dari hari tu, laluan hidup kau dah berpusing perlahan-lahan. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Yang buat dia menakutkan bukan sebab ia keputusan salah, tapi sebab kau tak sedar itulah keputusan paling penting dalam hidup kau. Bila kau sedar, bertahun dah berlalu. Dan soalan paling berat bukan kenapa aku buat keputusan tu, tapi kenapa aku anggap ia kecil. Mungkin hidup ni bukan ditentukan oleh satu pilihan besar, tapi oleh keputusan kecil yang kita buat masa kita fikir ia takkan beri apa-apa kesan. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!